an ibni Umar qal, daripada Ibnu Umar, yakni anak kepada Umar Al-Khattab, iaitu nama sebenarnya Abdullah bin Umar. Katanya, ataupun dia telah berkata, khatabana Umaru bil Jabiyah, telah berkhutbah Umar. Umar di sini pula bapa dia, yakni Umar Al-Khattab. Dia kata telah berkhutbah Umar, yakni ayahnya, bil Jabiyah, di sebuah tempat yang bernama Jabiyah di bandar Damsyik. Faqal, maka Sayyidina Umar Al-Khattab pula berkata, ayahnya berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qumtu fikum, sesungguhnya aku berdiri di hadapan kamu, kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina, sebagaimana berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Faqal, maka Rasulullah itu bersabda, usikum bi ashabi, aku berpesan kepada kamu supaya bersikap baiklah terhadap sahabat-sahabatku. Ya. Siapa sahabat-sahabatku? Para ulama telah meletakkan, menggariskan, yang digelar sahabat Nabi ini ialah mereka yang sempat hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan Nabi, ikut Nabi, dan mati beriman tu sampailah ke mati mereka. Maka itu dipanggil sahabat. Maka di kalangan sahabat Nabi ini ramai, tapi ada 60 yang disebut namanya dalam riwayat-riwayat. Ya, ada 60 yang nama-nama mereka disentuh dalam riwayat-riwayat. Iaitu riwayat daripada 60 ni pula ada 10 yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, yang Nabi menggambarkan jaminan mereka ini masuk syurga Allah. Seperti Bilal bin Rabah, Abu Zar Al-Ghifari, Abdul Rahman bin Auf, dan beberapa yang lain, ada 10. Kemudian daripada 10 ni pula ada 4 orang sahabat yang digelar sebagai Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin, ya, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Jadi inilah sahabat Nabi. Ramai, tapi yang disentuh namanya dalam riwayat-riwayat ada 60. Daripada 60 itu ada 10 yang Nabi jamin masuk syurga, dan daripada 10 itu ada 4 orang sahabat yang digelar sebagai Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin, iaitu yang sebagaimana saya telah sebutkan tadi. Baik, jadi Nabi berpesan supaya bersikap baik terhadap sahabat-sahabatnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian Nabi pesan juga supaya bersikap baik dengan generasi selepas sahabat. Dengan generasi selepas sahabat. Generasi selepas sahabat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, misalnya Nabi ada sebut 3 generasi selepasnya. Pertama, Nabi sebut generasi sahabat. Hadis ni ada dalam antaranya kitab Aqidah Muslimin ataupun perbandingan akidah, ya, di mana ketika Datuk Haji Said Ibrahim
Dalam kitabnya itu membuat perbandingan akidah di antara Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah dalam sebuah kitab yang tebal. Dia ada menyebut sebuah hadis di mana hadis ini Nabi menyebut tentang 3 generasi selepas dia. Nabi sebut pertama generasi sahabat. Lepas tu Nabi sebut tabi'in. Siapa tabi'in? Iaitu mereka yang sempat bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat, mereka yang sempat jumpa dengan Nabi SAW, beriman dan mati, beriman tu sampai mati. Maka tabi'in ialah generasi yang sempat jumpa sahabat. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa sahabat-sahabat. Beriman, kemudian berimannya tu sampailah ke mati dia. Itu tabi'in. Kemudian Nabi sebut satu generasi lagi, iaitu tabi'at tabi'in. Iaitu generasi yang sempat jumpa tabi'in, beriman dan berimannya tu sampai mati. Lepas tu Nabi berhenti, Nabi tak sebut lagi. Jadi maknanya kita kena berikan perhatian yang amat besar terhadap 3 generasi ini. Generasi sahabat, tabi'in. Antara ulama yang berada di zaman tabi'in adalah Ibnu Zubair, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ni. Yang sebut atas tadi tu, tengok ni Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar, ini juga at-tabi'in, dari kalangan ulama tabi'in. Kalau daripada 4 mazhab yang disebut sebagai ulama tabi'in ialah Hanafi, Imam Hanafi. Kemudian dan banyaklah lagi contoh-contoh lain untuk tabi'in, dan ada pun contoh untuk tabi'at tabi'in. Kalau di kalangan ulama mazhab yang 4 tu, 3 lah, iaitu selain Hanafi tadi, Imam Hanafi, iaitu Maliki, Hambali, imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini contoh-contoh ulama yang duduk di dalam zaman tabi'at tabi'in, yang digelarkan sebagai ulama salaf. Ulama-ulama salaf. Ulama salaf ni dia melibatkan 3 zaman ini. Sahabat-sahabat adalah ulama salaf. Sahabat Nabi itu ulama. Sebenarnya kedudukan sebagai sahabat itu lebih tinggi daripada ulama lagi. Sebab tu mereka juga adalah ulama. Kemudian golongan salaf tu juga siapa? Ulama-ulama di zaman tabi'in, dan juga mereka di zaman ulama-ulama yang ada di zaman tabi'at tabi'in. Ini semua ulama salaf, golongan salaf. Dan kita yang mengikut mereka, sebahagian besar umat Islam di Malaysia ikut Imam Syafi'i misalnya. Kita yang ikut Imam Syafi'i, kita yang ikut Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan seumpamanya, ini adalah pengikut salaf. Kita adalah pengikut salaf. Sebab tu kita kena faham. Maknanya tuan-tuan, nak ceritanya begini, tujuan saya macam ni. Ada yang berpendapat pengikut salaf tu ialah siapa yang ikut Imam Abdul Wahab, Wahabi misalnya. Siapa yang ikut Ibnu Taimiyah dan seumpamanya. Itu pengikut salaf. Yang ikut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak salaf. Saya nak perbetulkan. Saya tak kisah golongan yang nak mendakwa bahawa golongan yang ikut Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian pandangan dia itu diikut akhirnya dikenal sebagai golongan Wahabi itu. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, ulama besar pada saya lah. Ibnu Taimiyah, ulama besar. Lalu kalau ada mereka yang nak mendakwa mereka lah golongan salaf sebab ikut Ibnu Taimiyah,
sebab ikut Muhammad bin Abdul Wahab, tak apa, itu hak mereka. Saya tak tolak, saya tak menafikan, itu hak mereka. Okey. Tapi nak ceritanya, kita juga lebih berhak. Pada saya, kita lebih berhak mendakwa sebagai pengikut salaf, sebab kita ikut ulama-ulama yang berada di zaman salaf. Ya, kita ikut Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Mereka ini jelas berada di zaman salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Ini zaman salaf. Sedangkan kalau Ibnu Taimiyah tadi misalnya, dia duduk di tengah-tengah, di ujung zaman salaf, kemudian nak pergi ke zaman selepas salaf. Sekiranya yang lebih benar duduk dalam zaman salaf tadi, kalangan ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in. Jadi maknanya saya bukan nak menolak, dengar baik-baik ya. Ini bukan nak cari gaduh. Saya pun tak suka gaduh-gaduh sebenarnya, kan? Cuma nak beritahu, kalau mereka yang ikut Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka yang ikut Ibnu Taimiyah dan seumpamanya, mereka mendakwa Ibnu Hazmin misalnya, contoh nama lain saya teringat, Ibnu Hazmin. Mereka yang ikut ulama-ulama ini mendakwa mereka adalah golongan salaf. Tak apa, biarlah, itu hak mereka. Mereka nak gelar mereka salaf, ikut pengikut salaf, silakan. Tetapi kita juga yang ikut Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, pada saya sebenarnya lebih berhak mendakwa kita mengikut pengikut salaf. Sebab ulama-ulama yang kita ikut ini, mereka duduk di zaman salaf, yang terang-terang duduk di sebenar-benarnya yang berada di zaman salaf. Itu je. Jadi bermakna kita jangan ragu, jangan susah hati lagi. Betul ke ikut Syafi'i, Maliki, Hanbali ini betul ke tak betul ke ni? Jangan takut. Ini persoalan khilafiyah. Ya, baik. Okey. Ini yang disebutkan oleh Nabi kat sini. Usikum bi ashabi. Aku pesan kepada kamu supaya bersikap baik terhadap sahabat-sahabatku. Kemudian aku juga berpesan supaya bersikap baik terhadap alladzina yalunahum, iaitu golongan yang datang selepas mereka, iaitu tabi'in. Kalau Idris Marbawi dia sebut tabi'in. Kemudian kalau kita kaitkan dengan beberapa hadis lain, iaitu tabi'at tabi'in juga. Ya, baik. Dalam hal ini tuan-tuan, pada ungkapan usikum bi ashabi tadi, kata Syekh Idris Al-Marbawi, dalam mengulas usikum bi ashabi, di sana ada tuntutan, dan Idris Marbawi menyifatkannya sebagai wajib. Wajib, sebab dia sebut perkataan wajib kat situ. Kalau tuan-tuan buka Baharul Mazi, memang dia sebut perkataan wajib. Jadi saya nak ceritanya, Idris Marbawi dia sebut situ wajib. Perkataan wajib tu ada disebut. Wajib apa dia? Membesarkan dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib. Ya, membesar dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, baik. Dalam makna apa? Dalam makna jangan tidak ambil peduli akan mereka. Apa maksud tak ambil peduli dengan sahabat? Antara yang penting ialah, misalnya bila kita nak memahamkan satu-satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu-satu ayat, nak tengok penafsiran sesuatu ayat, maka tuntutan yang ada kat sini apa dia? Sebelum kita tengok tafsir yang lain-lain, tengok tafsir sahabat dulu. Ayat ni ada tak sahabat yang menafsirkannya? Ada tak Umar Al-Khattab tafsir apa-apa? Ada tak Abu Bakar tafsirkan apa-apa? Ada tak Ali menafsirkan apa-apa? Tengok dulu. Maknanya fahamkan ayat tu terlebih dahulu melalui apa yang sahabat tafsirkan. Kalau jumpa hadis pula, bagaimana nak faham hadis ni? Cari dulu, ada tak sahabat yang menjelaskan, menafsirkan hadis ni? Tengok penafsiran sahabat tu dulu.
Satu, ya. Kemudian yang kedua, jangan menghina dan mencaci akan mereka. Jangan hina, jangan caci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat tak masalah. Saya ingat dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada masalah. Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak caci sahabat. Abu Bakar ke Umar, Uthman, Ali, semua kita, Muawiyah, kita tidak caci. Yang masalahnya ialah mazhab Syiah misalnya. Ini ada masalah. Mazhab Syiah, mereka suka caci para sahabat, terutamanya Abu Bakar, Umar, Uthman, kerana mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Uthman merampas jawatan khalifah daripada Saidina Ali karamallahu wajhah. Istilah karamallahu wajhah tu pun Syiah pakai. Syiah yang pakai. Kita sunnah selalu sebut Ali radhiyallahu an, kan? Tapi tak apalah, tak masalah. Memang Ali tu seorang yang mulia, kan? Mulia di sisi Allah, tu tak ada masalah. Gelaran tu tak ada masalah. Tapi Syiah dia suka caci Abu Bakar, Umar, Uthman kerana dituduh merampas jawatan khalifah. Dan antara sahabat yang paling mereka benci, lebih lagi membenci Abu Bakar, Umar, Uthman, ialah Muawiyah. Muawiyah tu paling benci tu. Sehingga mereka kata Muawiyah, laisa Muawiyah radhiyallahu an, lais, walakin Muawiyah la'natullah. Itu orang Syiah cakap macam tu. Dia kata bukan Muawiyah tu radhiyallahu an, diredai oleh Allah, tapi Muawiyah la'natullah, Muawiyah yang dilaknat oleh Allah. Syiah. Sedangkan tak usah kata Abu Bakar, Umar, Uthman, tuan-tuan, Muawiyah tu pun sahabat Nabi. Muawiyah tu penulis wahyu, bukan calang-calang sahabat, penulis wahyu. Sebahagian daripada ayat Quran yang kita baca adalah apa yang ditulis oleh Muawiyah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sebut debu kuda Muawiyah dah mengatasi kita umat Islam, pahala-pahala umat Islam. Debu kuda Muawiyah dah cukup hebat dah. Debu kuda dia, belum kuda dia, belum Muawiyahnya lagi. Tapi orang Syiah dia suka maki Muawiyah, sebab dia kata Muawiyah tipu Sayyidina Ali. Bagi kita, tuan-tuan, apa yang berlaku antara Ali dan Muawiyah itu ijtihad mereka. Betul? Faham tak? Ijtihad mereka. Apa yang Ali buat itu ijtihad Ali. Ali lawan Muawiyah, itu ijtihad Ali. Muawiyah lawan Ali, itu ijtihad Muawiyah. Jadi kita jangan campur. So, pada kita semua sahabat betul. Pada kita semua sahabat radhiyallahu anhum, antaranya atas tuntutan hadis ni. Tapi Syiah suka-suka. Sebab tu Syiah ni dia ada kategori. Yang pertama, dia cuma marah aja dengan Abu Bakar, Umar, Ali. Dia marah aja. Dia macam tak setujulah. Dia kata sepatutnya bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali, bukan Uthman. Dia kata sepatutnya Ali dulu jadi khalifah, lepas Nabi wafat patutnya Ali jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Setakat tu je pandangan dia. Ini tak apa. Ini yang dikatakan Syiah yang masih boleh diterima iman dia, Islam dia. Ini Syiah yang boleh diterima iman dia. Tapi ada yang dia melampau sikit. Dia kata Abu Bakar, Umar, Ali salah, tak betul. Ini mula mencerca sahabat, menghina sahabat. Malah ada yang lebih dahsyat, Abu Bakar, Umar, Uthman neraka. Neraka pula, terus letak kat neraka. Ini lagi tak betul. Jadi kita berhati-hati. Walau bagaimanapun kita dah ahli sunnah wal jamaah, tak payahlah menggatal nak masuk Syiah dah, kan? Dah elok-elok ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang kata, ustaz saya nak masuk Syiah, ustaz, Syiah yang ustaz kata yang nombor 1 yang boleh Islam lagi tu, tak payahlah.
elok dah duduk dalam sunnah jemaah. Nak tukar-tukar Syiah buat apa? Kan? Ini benda kita kena faham. Ya, baik. Jangan hina, jangan caci. Ya, kemudian kenapa kita perlu memulia dan membesarkan para sahabat? Kerana kata Ibn Marbawi, mereka adalah sebabnya Islam berkembang sehingga sampai kepada kita. Mereka bersusah payah mengorbankan jiwa dan harta untuk Islam. Jasa mereka. Mereka ada yang macam kalau Anas bin Nadar mati dengan 80 liang luka di tubuh dia. Sampai tak kenal Anas dengan rupa dia, tak kenal. Sebab muka dia dah hancur dengan luka. Macam mana kenal itu jenazah Anas bin Nadar? Sebab adik dia kenal, adik perempuan Anas, dia kenal cincin yang ada di jari itu cincin Anas bin Nadar. Macam tu cara kenal. Kalau tak kena cincin tu, tak kenal tu jenazah siapa. Kerana ada 80 liang luka di tubuh dia. Tengok, dia berjuangkan Islam. Dia berjuang Islam macam tu. Kita memperjuangkan Islam tak sampai tara tu, kan? Duduk bersila dengan kuliah sejam, peha kebas pun tak larat. 10 minit dah kebas peha dah. 10 minit bangun dah peha kebas. Kalau tengok bola kan 2 jam tak apa. Tengok bola. Kalau perempuan kan, kalau menengok drama suami kuncik sotong 2-3 jam pun tak apa. Kalau ceramah 10 minit peha dah kebas. Sahabat Nabi Anas bin Nadar 80 liang luka di tubuhnya, gugur syahid. Mus'ab bin Umair putus tangan membela Nabi dalam peperangan Uhud. Nabi diserang oleh segenap penjuru. Mus'ab mengelilingi Nabi mempertahankan. Musuh datang dari depan, pergi ke depan. Musuh datang dari belakang, pergi ke belakang. Musuh ke kiri, musuh ke kanan, dia bertindak seumpama dia 40 orang tentera. Kemudian datang pedang, dia tak sempat nak elak, putus tangan dia. Salah sebelah tangan dia, salah satu tangan. Datang lagi pedang, tak boleh elak juga, putus tangan dia pula. Selalunya kalau ikut kaedah orang perang pedang ni, musuh akan cuba tetak tangan yang pegang pedang dulu. Dia tetak, gugur pedang tu. Lepas tu dia akan tetak tangan yang pegang perisai. Dah dua-dua tangan Anas bin Nadar gugur. Tiba-tiba Anas nampak ada lembing datang menuju ke dada Rasulullah SAW. Anas dah tak ada tangan nak tepih lembing tu. Apa dia buat? Dengan saki-baki lengan dia peluk Nabi. Dia peluk supaya lembing tu menikam belakang dia, bukan menikam dada Rasulullah SAW. Tercacak, saya tak ingat lembing ke anak panah, tak ingatlah, salah satulah ya. Tercacak belakang Anas bin Nadar, gugur dia, jatuh di ujung kaki Nabi. Tapi dia masih sebut Muhammad. Maknanya dia masih risaukan Nabi. Dia bukan risaukan diri dia yang dah nak mati tu. Dia risau Nabi Muhammad. Dia kata, siapa nak ambil alih? Aku nak mati dah ni, siapa nak ambil alih jaga Nabi Muhammad ni? Kemudian datanglah seorang perempuan pula. Itu cerita panjang cerita lah kan. Ada perempuan pula datang, telinga dia putus. Sehingga telinga dia putus. Sehingga perempuan ni pula, saya lupa nama dia, telinga dia putus. Bila dah putus, dia jatuh. Nabi Muhammad jerit dekat 2 orang anak lelaki dia, mak kamu tengok. Anak lelaki dia pergi tengok mak dia hidup lagi. Habis agak tenang reda keadaan, Nabi pergi tengok. Lalu Nabi kata, mereka sekeluarga akan jadi jiran sebelah aku di dalam syurga nanti. Lalu bila mak budak perempuan muslimat yang putus telinga ni dengar Nabi cakap macam tu, dia kata, tak apalah, telinga aku hilang kalau dapat jadi jiran Nabi dalam syurga nanti. Bilal bin Rabah diheret di tengah-tengah padang pasir, dihempap dengan batu yang besar.
Yasir dan Sumayyah dibunuh, dan macam-macam lagi. Ini jasa para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kita kena memuliakan mereka, jangan caci mereka. Ini kita caci Abu Bakar, caci Umar, caci Osman. Macamlah kita kan, tak, kita berasa kita lebih hebat daripada Abu Bakar, Umar, Osman. Kita kadang-kadang macam tu, tuan-tuan. Baik, tak apa, tinggalkan dulu. Kemudian ungkapan yang menyebut tsummal ladzina yalunahum, kata Idris Marbawi, di sini juga terdapat tuntutan wajib. Apa dia? Sama, membesar dan memuliakan ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in, khasnya para ulama amnya. Macam tu, para ulama amnya. Tuntutan untuk membesar dan memuliakan mereka. Antaranya, bentuknya, iaitu jangan tidak ambil peduli akan mereka. Sama juga macam tadi contohnya, kalau kita nak faham satu-satu ayat Quran misalnya, kita kena faham tafsir tu. Mula-mula kita buka dulu apa sahabat tafsir ayat tu kalau ada. Kalau sahabat tak tafsir ayat tu, tak sentuh, buka pula apa ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in tafsir ayat tu. Selalunya ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in lah yang membantu kita. Kalau ada Abu Bakar tafsirkan apa-apa, mereka lah yang akan menyalin, merekodkan. Kalau ada Umar tafsirkan apa-apa ayat tu, mereka lah yang akan menyalin dalam kitab-kitab mereka. Maknanya bila nak faham ayat Quran, tengok apa ulama tabi'in kata dulu, tafsir. Jangan terus kita tafsir. Contoh ni contoh yang penting untuk semasa. Ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, yang bermaksud hendaklah wanita-wanita yang beriman itu melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke paras dada mereka. Ayat ni kena tengok. Nak faham ayat ni, apa maksud ayat ni, nak faham ayat ni, kena tengok dulu apa sahabat tafsirkan ayat ni, apa yang ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in himpunkan, naqalkan untuk menafsirkan dan memahamkan ayat ini. Tengok dulu. Kalau tafsiran mereka qat'i, kita memang tidak ada lagi tafsiran lain. Kalau tafsiran mereka khilaf, itu tak apa. Kita boleh memilih tafsiran yang lebih dianggap lebih asah. Kita boleh tajrah. Ulama-ulama, selalunya ulama-ulama kemudian akan mentajrahkan pendapat yang berbagai. Quran ni macam mana cara nak tafsir? Pertama, Quran ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Ayat lain menafsirkan ayat yang kita nak faham. Kedua, kalau tak ada ayat lain yang tafsirkan ayat tu, kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada hadis Nabi ataupun hadis kan banyak, berbagai-bagai, maka nak memahamkan ayat Quran dan hadis Nabi ni tadi dibantu oleh para sahabat, ulama tabi'in dan tabi'at tabi'in. Mereka bantu kita. Sebab sahabat hidup sezaman dengan Nabi, tabi'in tak jauh daripada zaman Nabi, hidup sezaman dengan sahabat, tabi'at tabi'in tak jauh daripada sahabat, kerana mereka sezaman dengan tabi'in. Dan kalau kita nak modernkan tanpa merosakkan tafsiran yang dah dibuat oleh ijma' ulama', tak apa. Tak apa. Sebab ada ayat-ayat yang dia kadang-kadang dia perlu kepada zaman, dia merujuk kepada suasana sezaman. Itu tak apa.
Dan saya percaya itu yang dalam Islam dia panggil qat'i dengan zanni itu tuan-tuan. Kalau benda tu dah qat'i, camkanlah, dia tak akan berubah sampai hari kiamat. Macam hukum kan, hukum apa? Hukum haramnya arak, qat'i. Haram meminum arak adalah qat'i. Bila dia qat'i, maknanya hukum tu tak boleh berubah sampai hari kiamat. Dia tak akan berubah. Tak akan ada zaman di mana arak jadi halal, tak ada. Tapi kalau hukum tu zanni, dia boleh berubah. Misalnya Cat Steven, mula-mula dia masuk Islam, dia pegang pendapat muzik haram, tak boleh. Gitar tak boleh. Oleh kerana itu dia tak main gitar, dia main alat percussion, ketuk. Bila dia dah lama Islam, dia jumpa pula, oh rupanya ada juga ulama Islam yang memfatwakan muzik, alat muzik apa pun boleh pakai. Gitar ke, tiup ke, selagi digunakan cara yang betul, boleh pakai, harus. Kita tengok di hujung-hujung Cat Steven mula memetik gitar semula. Itu tak apa, sebab dia hukum dia tu hukum dia zanni. Dia bukan benda qat'i, dia kena faham. Sebab tu dia tak boleh berubah. Sebab tu maknanya nak tafsir Quran tak boleh tak rojok, tak boleh. Nak tafsir Quran dan hadis kena rojok apa sahabat tafsir, kena rojok apa ulama tabi'in dan tabi'in tafsir, kena rojok. Sebab mereka yang lebih faham berbanding kita. Kita zaman dah terlalu jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian membesar dan memuliakan ulama-ulama ni tadi tuan-tuan, dalam makna jangan menghina dan mencaci mereka. Walaupun kita tak setuju pendapat mereka. Misalnya, saya pernah sebut kau dekat surau ni, isu sujud, turun daripada i'tidal nak sujud. Imam Malik dia kata lebih afdal turun tangan dulu baru lutut. Faham tak maksud saya ni? Bila kita i'tidal nak turun sujud tu, kita turun tangan dulu, tangan capai lantai dulu, lutut lepas tangan. Imam Malik kata itu lebih afdal. Imam Syafi'i pula dia kata turun lutut dulu baru tangan, itu lebih afdal. Siapa yang turun lain daripada itu, kata Imam Syafi'i, dia kata aku suka. Dia selepas hadis lah, selepas dia bahas hadis yang berkenaan, dia kata oleh kerana itu aku suka kalau turun daripada yang tidak nak sujud, turun lutut dulu baru tangan. Siapa yang buat lain daripada itu, misalnya turun tangan dulu baru lutut, tak apa, memadai, sembahyangnya sah, tak perlu dia ulang sembahyang dan tak perlu dia sujud sahwi. Sebab itu soal afdal je. Tiba-tiba ada seorang ustaz, dia kata siapa turun sujud dari i'tidal, turun lutut dulu baru tangan, bid'ah dalalah finnar. Woi, tu yang terkejut dengar tu. Yang betul dia kata turun tangan dulu baru lutut. Muslimat Petronas beritahu saya ramai, mutawatir. Kalau seorang dua mungkin dia tipu ke atau dia keliru ke, dia tak faham ke, ini sekumpulan muslimat jumpa saya mengadu. Dia kata habislah ustaz, solat kami ni selama bertahun-tahun, habis Tuhan tak terima, habislah. Tu saya kata kenapa? Tu dia cerita, ustaz kata siapa turun sujud dari i'tidal, lutut dulu baru tangan, bid'ah dalalah finnar. Padahal ini soal afdal atau tidak. Imam Malik kata lebih afdal tangan dulu baru lutut, sebab nampak hina, cara macam tu menampakkan kehinaan. Imam Syafi'i kata lutut dulu baru tangan sebab tertib, kan?
Masing-masing ada hadis dan masing-masing ada hujah. Terpulanglah pada kita. Saya masih boleh semayang sujud di lantai dulu. Sekarang dah tak boleh. Masa boleh dulu, saya ikut Maliki. Sebab pengidap penyakit muscular dystrophy ni, dia bahaya. Kalau turun lutut dulu mau pecah dry shaft tau. Sebab kami ni jenis tak boleh nak landingkan elok-elok. Macam tuan-tuan kan boleh turun kan, lutut tu pelan-pelan letak atas lantai, betul? Kalau jenis kami muscular dystrophy ni, lutut tu tak boleh landing tau. Dia main hempah je. Dia tak boleh landing. Macam saya duduk, saya kena pegang. Sebab tu saya kena ada kursi ni, kena pegang, tekan kursi ni. Kemudian dengan tenaga tulang tangan tu, saya imbangkan punggung untuk diletakkan perlahan-lahan. Itu pun tak boleh sampai akhir. Sampai satu tahap kena empah juga. Boom. Tu. Sebab tu saya semayang duduk daripada awal sampai akhir. Nak duduk susah, nak bangun lagi susah. Sebab dia muscular dystrophy. Jadi dulu saya tak ikut Syafi'i, walaupun saya bermazhab Syafi'i. Sebab masyaqqah pada saya. Saya akan turun tangan dulu. Tangan. Lepas tu baru lutut. Pelan-pelan turunkan lutut. Kecuali saya tengok masjid. Kalau masjid tu kapet dia jenis tebal, saya turun lutut dulu. Sebab dia ada cover. Tapi kalau masjid tu tak ada kapet, atau ada kapet tapi nipis, macam kapet tuan-tuan ni, saya masih kena turun tapak tangan dulu. Dia ada kapet jenis tebal tu, yang lembut pijak tenggelam tu. Itu saya boleh turun lutut dulu. Jadi maknanya ini masalah afdal. Kenapa pula yang pergi turun lutut dulu baru tangan masuk neraka? Ni. Bila kata dalal, bid'ah, kita menghina Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i yang cakap macam tu. Nampak tak? Kita tak hormat dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Patutnya kita nak amal satu pendapat, kita hormati pendapat lain. Contoh lain macam telur. Mazhab Syafi'i telur kena basuh tak? Wajib basuh tak? Wajib. Mazhab Syafi'i wajib basuh. Kalau mazhab Hanafi, tak salah saya lah, kalau tak salah, mazhab Hanafi tak wajib basuh. Sebab apa? Di mana beza dia? Beza dia pada tahi. Kita sebut tahi kan? Tahi. Bagi mazhab Syafi'i, tahi ni, tahi apa pun najis. Tahi apa pun najis, asalkan dia tahi najis. Syafi'i. Tapi Hanafi, tahi yang najis hanya tahi, tahi binatang yang tak dimakan dagingnya memang najis. Binatang yang tak dimakan dagingnya memang najis. Tapi kalau binatang yang dimakan dagingnya tak najis tahi dia. Nampak? Itu Hanafi. Dan mereka ada nas. Ada nas. Apa nas dia? Dua. Pertama, orang Badui dia tidur kat Madinah, tidur 2-3 malam, masa nak balik mengadu kat Dami, demam, tak sihat. Nabi kata tak apa, pergi singgah dekat ladang unta sepolan bin sepolan. Jangan minta unta dia, tak bagi dia. Kamu minta air kencing unta dia, kamu minum air kencing unta dia, kamu akan sembuh, insya-Allah sembuh. Maknanya Nabi cadangkan mereka ni minum air kencing unta untuk sembuh daripada sakit tadi. Nampak? Air kencing kan benda yang sama dengan tahi kan, keluar ikut kemaluan. Satu lagi, bila para sahabat terdesak air tengah-tengah padang pasir, Sayyidina Umar pernah arahkan sembelih unta, kemudian perut unta tu, apa ada dalam perut? Dalam perut ada apa? Tahi lah. Tapi Umar suruh perah perut tu, bungkus dengan kain, perah. Air yang keluar tu minum. Padahal perut, air tu datang daripada tahi yang dalam usus tu. Adalah hujah dia. Ada ulama kata dia belum keluar, tak jadi tahi lagi, kan? Dia belum keluar, dia masih dalam usus. Itu khilaf lah. Di situlah khilafnya. Jadi kalau kita jenis tak nak basuh telur ayam, kan? Sebab Hanafi
Jangan kita hina, mengarut, menyusahkan diri. Buat apa? Nak basuh, kita hina yang basuh. Yang basuh pula jangan caci yang tak basuh. Dia kata apa pengotor tak basuh. Jangan caci, dia pun ada pegangan dia. Nampak tak? Sebab tu jangan marah mamak kat restoran dia tak basuh. Sebab mereka ke Hanafi. Kita ialah geli. Mereka Hanafi. Balik pada cerita ulama tadi tuan-tuan, nak berhenti dah ni. Kita jangan hina ulama, walaupun kita tak setuju dengan pendapat dia. Sebab ulama ni, dia ada jenis yang pendapat dia tu kadang-kadang khilaf. Kalau betul-betul terang-terang dia bercanggah dengan syarak, tu lain cerita. Dan ulama, kalau dia bercanggah dengan syarak, ulama lain akan pukul dia. Faham tak? Dia kena faham. Contoh ya, dah diletakkan dalam hukum Islam, politik dengan agama tak boleh pisah. Pisahkan politik dengan agama boleh menyebabkan batal akidah. Macam Dr. Hamka sebut dalam tafsir Al-Azhar, dia kata orang yang mengatakan politik suku, agama suku, kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang, kata Dr. Hamka. Maknanya memang ulama Islam dah tegas, yang memisahkan agama dengan politik jangan campur ni Kristian. Sebab dalam ajaran Kristian menyebut pemerintahan bagi kepada pemerintah, Bible serah kepada padri. Itu Kristian. Islam tidak. Agama dan pemerintahan tak boleh berpisah. Tiba-tiba ada seorang ulama Azhar, dia pula buat fatwa pelik. Dia kata agama dengan politik tak boleh campur, mesti pisah. Dia buat fatwa macam tu. Dia ulama Azhar. Bila dia menyeleweng, terang-terang menyeleweng, ulama lain hentam dia, tolak dia, bantah dia, pertikai dia. Sehingga ulama Azhar panggil dia untuk disiasat. Bila dia masuk majlis tu, dia bagi salam. Assalamualaikum. Seorang pun tak jawab salam dia. Dah tanya, dia tegas dengan pegangan dia. Maka ulama Azhar lucutkan dia daripada Azhar dan isytiharkan pahaman dia menyeleweng daripada pahaman Islam. Nampak? Jadi ulama, kalau pendapat yang dia buat tu menyeleweng terang-terang daripada Islam, ulama lain tentu akan petikai dia secara bersama, secara ijma', secara majoriti. Tapi kalau dia berbeza pendapat dalam konteks khilafiyah, itu tak ada orang akan petikai. Kalau ada seorang dua lah petikai dari segi khilafiyah. Jadi kalau ulama berselisih pendapat, tak sama pendapat dengan kita, jangan caci dia. Walaupun kita tak nak pakai pendapat dia, jangan hina dia, kan? Macam tadi, kita nak pegang pendapat turun lutut dulu baru tangan, jangan hina Imam Malik. Ataupun kita nak pegang pendapat Imam Malik, jangan hina Imam Syafi'i. Hari ini tuan-tuan, ini yang saya nak cakap akhir ni, lepas tu nak berhenti dah untuk malam ni. Bila ulama tu tak sependapat dengan dia, dia maki, dia caci ulama tu, seolah-olah dia tu jauh lebih baik daripada ulama tu dari segi Islam ni. Faham tak ni? Saya beri satu contoh. Di negara kita bertuah tuan-tuan, kita bertuah. Mesir bertuah. Sebab di Mesir itu ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Presiden Kesatuan Ulama Islam sedunia. Bertuah Mesir. Presiden Kesatuan Ulama Islam sedunia tu orang Mesir. Tapi Mesir tak sedar diri, halau buang keluar ke Qatar. Sekarang Dr. Yusuf Al-Qaradawi duduk Qatar. Sebab kalau duduk Mesir kena tangkap. Jadi dia lari ke Qatar untuk dapat suaka politik. Kita pun kena bertuah juga Malaysia ni. Kita kena rasa bertuah. Sebab apa? Di Malaysia, anak Malaysia, khusus lagi, spesifik lagi, anak Marang, anak Terengganu, adalah naib Presiden Kesatuan Ulama Islam sedunia. Kita bertuah. Bawah Dr. Yusuf Qaradawi, naib Presiden. Ada orang dia
Dia tak setuju dengan pendapat naik presiden ni. Dia maki, dia caci tuan-tuan. Orang tukang maki tu pula bila saya tengok, bukanlah dia setaraf ilmu pun. Nak kata setaraf memang jauh, nak mendekati pun tidak. Jauh beribu matu, beribu kilometer jauh. Oh sedap dia maki caci Tok Guru presiden, naik presiden tu. Dia maki, sedap, suka hati dia maki. Tuan-tuan dengar cerita masa dia jatuh sakit dekat Turki. Dia jatuh pengsan. Dia dengar orang hiruk pikuk sebelah dia. Dia sangka dalam hati dia dah mati. Kita kan tak pernah mati, jadi kita tak tahu mati macam mana. Jadi dia menyangka dia dah mati. Lebih-lebih lagi bila ambulans datang, naik atas stretcher, maka dia kata, oh ni jenazah dia nak dibawa ke bilik mayat lah ni. Nanti keluarga dia daripada Terengganu akan datang ambil mayat dia, jenazah dia, ataupun kebumikan di Turki ke, wallahualam lah. Jadi dia pun sambil perjalanan nak pergi ke bilik mayat, dengar dia kata apa? Dia baca ayat Quran, dia qada, dia jamak solat. Waktu tu waktu malam. Dia tak semayang maghrib sebab dia berniat nak jamak maghrib dan Aisyah. Jadi dia teringat dia belum semayang lagi maghrib dan Aisyah. Jadi dia kata dalam perjalanan ke bilik mayat tu, dia jamak solat dulu. Nampak? Dah mati ni, boleh jamak solat lagi. Jamak maghrib, Isyak, okay. Dan habis solat, masa panjang ni nak sampai ke bilik mayat. Jadi dia baca ayat Quran. Dia baca apa-apa ayat yang dia hafal. Antara ayat yang dia sebut surah Yasin, surah surah yang kena baca malam Jumaat tu Al-Kahfi, surah Ad-Dahri. Dia ada 4-5 surah dia sebut. Surah panjang-panjang. Ni dia sangka dia dah mati, dan dalam perjalanan nak pergi bilik mayat tu, dia masih baca ayat Quran lagi tu. Kalau kita tuan-tuan nak baca apa agaknya masa tu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu kot dia macam-macam surah dia baca. Akhirnya dia perasan orang letakkan dia atas tilam, atas katil. Orang bukan angkat dia daripada stretcher, letak dalam laci mayat tu, tapi letak atas katil, tilam. Bila dia diletak ke atas tilam, baru dia sedar, oh rupanya aku hidup lagi. Tuan-tuan nampak tak? Orang macam ni, kita tak setuju dengan dia, kita caci maki dia. Siapa kita? Rasa-rasa kalau kita mati besok boleh baca macam tu ke? Allahu Akbar tuan-tuan. Surah Qul Huwallahu Ahad pun belum tahu lagi. Lebih-lebih lagi dah tahu mati kan. Alamak, aku dah mati ni. Takut tak terbaca apa dah. Jumpa hantu pun tak terbaca. Takut-takut dah tahu mati, tak terbaca apa pun. Kalau pun kita tak nak terima pandangan dia, jangan hina. Dia ulama. Dia masih ada hujah. Dia ada hujah dia untuk menyebut apa yang dia sebut dan berpendirian dengan apa yang diberikan, yang pendirian yang ditegakkan. Kita ada apa? Sebab tu ulama ni tuan-tuan, kalau kita nak tegur, kena orang yang setaraf dengan dia juga. Kita kalau bukan ulama, jangan tegur. Ilmu kita tak setaraf, kita nak tegur apa? Kalau setaraf atau hampir setaraf, kita boleh tegur. Itu syarat dia, boleh tegur. Sebab sama-sama ada ilmu. Kalau tidak, kita kira buat kerja malu lah. Buat kerja malu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia dua kewajipan kita sebagaimana yang terkandung dalam hadis tadi, dan sebab apa pula perlu memuliakan ulama? Kerana mereka yang menerima dari sahabat segala pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyampaikannya kepada kita selepas mereka dapat daripada sahabat tadi, mereka sampaikan kepada kita dengan penuh amanah. Apa maksud penuh amanah? Maksudnya ialah mereka sampaikan dengan teliti, sehingga kita boleh beza. Kalau macam hadis tu, kita boleh beza mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Dhaif tu pula, mana dhaif kerana sanad, mana dhaif kerana perawi misalnya. Kemudian kena sahih tu pula, mana sahih ahad,
mana sahih masyhur, mana sahih mutawatir. Boleh beza. Telitinya mereka menyampaikan kepada kita, dan jadilah dengan itu jadilah Islam berkembang dan kekal segala hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sehingga ke hari ini. Dan ini semua adalah daripada jasa-jasa mereka. Sebab itu kita kena muliakan mereka dan membesarkan mereka, sebagaimana tuntutan yang terdapat dalam hadis ini, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah yang selanjutnya, lanjutan daripada hadis ini kita akan sambung dalam jadual kita yang akan datang. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk menambah ilmu daripada masa ke semasa. Moga-moga ia menjadi bekal yang baik untuk kita menuju ke sisi Allah, ke hadrat Allah. Kerana kita pun tak tahu bila kita akan dipanggil pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala.